Macam nama Mila tahu yang abang dah balik di kampung ni. Rozana yang bagi tahu Mila, sebab itulah saya tahu abang dah balik kampung. Saya sangka abang sudah lupa pada Mila selamanya, rupanya ingat juga dengan Mila. Mana ada saya lupa pada Mila, saya sentiasa ingat senyuman Mila. Abang tahu tak, selama abang tak ada di kampung ni, Mila tak pernah datang sini lagi. Kenapa Mila? Sebab apa Mila tak datang sini? Sebab Mila tak boleh datang sini. Kalau Mila datang sini, teringatkan abang. Oh, macam tu rindu juga Mila dengan abang ya? Sudah lama ke Mila kerja di tempat tu jadi cikgu? Nanti bolehlah ajar abang. Boleh je abang, nanti kalau abang nakal macam budak-budak tu senang je. Saya rotan abang. Macam mana saya rotan budak-budak nakal di kelas tu? Kalau macam tu tak jadilah. Terima kasihlah Cik Mila. Mila, jom kita ke sana. Abang nak turun bawah tu main pasir pantai. Rozana, kamu dari mana? Atuk saya balik dari kerja tok. Mila singgah depan tu tadi katanya nak jumpa seseorang. Oh, biasanya Atok tengok kau berdua sekarang ni, Atok tengok kau sendiri aja jalan. Betul tu tok, kita orang ni memang tak boleh pisah. Hari pun dah petang ni tok. Saya balik dulu ya tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, jalan tu hati-hati ya.